Simptom dia tu sangat-sangat mengganggu hidup dia. Memang dia perlukan ubat untuk start manage, untuk dia boleh berfungsi dalam kehidupan seharian dia tu. Imagine kalau saya ada ADHD, boleh ke saya tak nak ambil ubat? Jawapan pendek dia boleh. Okay. Jawapan panjang dia depends kepada sebenarnya you punya severity jugalah. Ada orang yang simptom dia tu sangat-sangat mengganggu hidup dia. Memang dia perlukan ubat untuk start manage, untuk dia boleh berfungsi dalam kehidupan seharian dia tu. Kalau tak, memang kerja dia macam memang dah problem banyak dekat tempat kerja yang sampai memungkinkan dia kena pecat, for example. So dia perlu that medication untuk membolehkan dia berfungsi. Tetapi medication is just part of management lah. There are other ways juga yang you boleh guna untuk you hidup dengan ADHD, tetapi ADHD tu tak menjadi masalah besar dalam hidup. Contohnya, kalau you jenis senang lupa, selalu hilang barang, you boleh create a system dekat rumah supaya you tahu macam, okay, kalau kunci mesti kat tempat ni, kalau something mesti dekat sini. So dia tak jadi that kind of problem. That's one example lah. And then you boleh juga dapatkan support daripada orang sekeliling. Contoh di tempat kerja, kalau you senang distracted, you boleh minta bos. Mungkin ada ruang yang kurang gangguan so that you can focus better dengan kerja instead of ada banyak distraction kan. You boleh juga pergi therapy untuk belajar certain skill. You nak manage your emotion, you nak belajar macam mana you boleh grounding untuk you improve your focus. So you boleh belajar skill-skill to help you with the issue that you are having. And you can change your lifestyle juga. Exercise, tidur yang cukup, makan nutrisi yang bagus. Benda-benda tu semua pun boleh improve the symptoms. So dia tak jadi masalah besar lah berbanding sebelum ni. So ada banyak cara. Jadi ubat tu adalah salah satu cara. So sama ada you nak ambil atau tidak, it's actually your choice. Tetapi kalau tanya saya suka satu nasihat psikiatris ni, where dia kata kalau kita nak build certain habit lah yang boleh membantu improve symptoms ADHD ni, kalau kita ada ubat tu, ibaratnya kalau kita rabun tu kita ada spek mata. Lagi mudah untuk kita belajar something berbanding kalau kita tak ada ubat tu, kita belajar dalam keadaan kita rabun. Dari perspektif tu saya nampak kalau ubat tu boleh membantu untuk kita improve, use it. But don't rely only on medication. Find also other ways untuk kita cope.